Hey guys, dekat tangan saya ni ada sebiji scan tool yang support mostly kereta dekat Malaysia, termasuklah Proton dan Pro 2 dengan harga cuma 500 je. Kat dalam ni korang akan dapat kertas panduan and of course lah scan tool tu tersendiri. Yang ni brand dari F-Car model CW760. Okey, kepada korang yang baru start buka workshop ataupun yang mana suka DIY sendiri tu, alat ni sangatlah membantu korang cari punca kerosakan. Lagi-lagi kereta moden sekarang ni dah banyak kan jalan elektronik. So barang ni cukup simple nak pakai, korang just connect dekat phone saja. Nak bawa pergi mana-mana pun senang. Siap ada special function lagi dan juga free update. Okey, sekarang ni kita nak test dekat Saga FLX tahun 2012 gearbox jenis CVT. Alright, macam yang korang tengok, bila saya start je enjin, terus naik lampu durian. Lepas tu meter dia rapat ke 8. Kalau korang duk main teka-teki, oh mungkin sensor itu yang rosak, mungkin sensor ini yang rosak, memang buang duit lah. Cara nak pakai, korang download dulu FK Master dekat Play Store ataupun App Store. And macam yang saya cakap tadi, scan tool ni dia support brand kereta yang mostly ada dekat Malaysia. Ada 5, contohnya macam Honda, Nissan, Proton, Pro 2 dan juga Toyota. Memandangkan kereta ni Proton, so kita pilih Proton. And macam yang korang tengok dekat sini, untuk kereta-kereta yang latest pun ada. Macam X50, X70, S70, Preve ada, Saga ada, Gen 2, Wajah. Banyak. Memandangkan kereta ni Saga FLX, so kita pilih Saga FLX. Okey, macam yang korang tengok, dekat sini dia boleh akses ke semua sistem Selain daripada engine dengan gearbox, sistem brake dengan sistem airbag pun boleh. Depend lah. Lagi canggih kereta korang, lagi banyak function yang akan keluar kat sini. Okey, tadi dia keluar lampu durian kan? Benda tu kita tahu dia berkaitan dengan gearbox. So, korang pilih transmission, lepas tu kita try read for code tengok. Okey, macam kes kereta ni, untuk sistem gearbox, ECU detect ada 3 forkot yang keluar. Kalau korang tak pasti P0811 tu apa benda, U1012 tu apa benda, korang try tanya ChatGPT tengok. So, based on jawapan daripada ChatGPT, bukanlah saya kata 100% betul, tak. Tapi kita boleh jadikan dia sebagai clue and secara tak langsung, skop pencarian kita tu lebih kecil dan mudah. Faham kan? Lepas tu kalau korang nak padam kod tadi, korang tekan je erase for code. Tapi sekarang ni saya tak nak lagi lah sebab saya nak fix dulu masalah tu, baru saya akan padam for code ni kemudian. Next, kita nak read data stream pula. Okey, dekat sini memang banyak gila lah sensor berserta dengan maklumat dia. And korang kena tahu ini baru sensor untuk gearbox je tau. Sebab tadi kita pilih transmission kan. Belum lagi live data untuk engine, belum lagi live data untuk sistem brake, sistem airbag tu bukan Ini untuk transmission saja. And pada korang yang baru nak start main scan tool, model ni bagi saya senang lah, dia user friendly. And senang nak faham juga. Kalau scan tool yang jenis harga puluh-puluh ribu tu, dia function dia lagi banyak. So, itu lagi susah nak pakai. Itu dia ada kursus dia tau. So, korang kalau nak belajar, korang kena join kursus dia. Tapi basicnya, bermula dekat sini lah. Yang baru nak start belajar, yang baru buka workshop, bagi saya ini pun dah lebih daripada cukup sebenarnya. Okay, and yang paling korang duk tertanya-tanya, bang, special function ada tak bang? Boleh support clutch adaptation tak? Boleh. Tu, nampak tu. Okay, sekejap lagi saya tunjuk satu contoh lah macam mana kita nak buat clutch adaptation. Transmission dah sudah, sekarang kita try main sistem engine pula. Okay, basically dia sama je macam transmission tadi tu. Korang boleh read ECU information, read for code, erase for code, read data stream. Ini data stream yang berkaitan dengan engine saja Korang boleh tengok. Banyak kan? Bolehlah slow-slow kita belajar. Next, kita boleh buat actuation test. Korang boleh test fuel pump, ada bunyi ke tak, injector, okey ke tidak. Kita boleh check fan motor, throttle valve dan juga push valve. And macam yang saya cakap tadi tu, semakin canggih kereta korang, lagi banyak function yang dia akan keluar. Bergantung jugalah brand kereta korang. Ini special function. Yang korang duk tengok adaptation tadi tu, itu special function untuk gearbox. Yang ni untuk engine dia lain lah pula kan. Okey, untuk special function untuk engine, korang nak buat coding kah? Ataupun contoh kunci kereta korang hilang kah? Senang, korang boleh buat sendiri. Ini kalau korang hantar bagi locksmith buat, rasanya 2-300 tak lagi ni. Okey, engine dah sudah, transmission pun dah sudah. Kita tengok sistem ABS pula. Bagi saya sama je dia punya interface dia. Rasanya saya pun tak payah nak explain banyak kot. Ini read data stream, dia ada tunjuk wheel speed sensor, ABS module, benda-benda yang macam tu lah. Lepas tu special function pula, korang boleh buat coding ataupun ada setengah case. Contoh korang tengah bleeding minyak brake, tapi minyak tu dia tak keluar. Time-time macam tu lah special function ni kita perlukan.
And last sekali, SRS airbag. Yang ni tak banyak sangat lah sebab dia airbag je kan. Kita nak buat apa? So, kita boleh read and erase for code dan juga baca dia punya data stream lah. Sama je. So, itu je lah. Okay, tadi saya ada janji nak tunjuk cara nak buat clutch adaptation kan. Okay, biasanya orang buat adaptation ni selepas kita tukar minyak CVT supaya pemanduan tu korang rasa lebih smooth. Okay, untuk tegangkan balik steel bag kat dalam gearbox tu. And syarat sebelum kita buat adaptation, korang kena panaskan dulu enjin. Korang pusing-pusing lah dulu dalam 10 minit, ronda-ronda dulu. Dan speed tu mesti dia kena atas 60 at least 60 dan ke atas. And then korang parking dekat tempat yang rata. Okay, first kali korang pilih dulu model kereta masing-masing. Macam ni Saga FLX. And then kita pilih transmission. Sebab benda ni melibatkan gearbox kan, adaptation ni. Bawah tu korang pergi special function. Lepas tu sebelum kita start, korang reset dulu. Korang buang dulu adaptation yang lama. This function is to reset clutch adaptation. Okay, pastikan korang jangan start engine Ignition kasih on saja. Korang ikut je dia punya arahan. So, kita tekan OK. Ni okay, kita tekan OK. Okay dah this function has been performed. So sekarang ni clutch adaptation kita yang lama dah tak ada dah dibuang. Sekarang ni barulah kita boleh start new clutch adaptation. Okay, untuk start new clutch adaptation ni, okay, kita dah buang ignition on, lepas tu engine dia kena running vehicle stop. So sekarang ni kita kena start engine lah. Korang ikut je arahan yang dia suruh tu. Okay, kita start engine. Lepas tu engine temperature must be 60 ni macam yang saya cakap tadi tu lah. Lepas tu gear mesti dekat P ataupun dekat N sahaja. So kita just ikut dia punya arahan, tekan OK. Okay, please turn off the aircon. Lepas tu tekan brake. Sentiasa tekan brake aircon kena off. Sekarang ni dia kata korang kena shift gear dekat D. Okay, tu dekat D. Lepas tu tekan OK. Tunggu. Sementara korang tunggu, korang akan rasa RPM ni dia akan kejap naik, kejap turun tau. So korang kena tunggu dia sampai dia naik. Dah. Okay, sekarang ni dia suruh kita shift gear dekat R pula. Ikut je arahan dia. Ni R kat sini. Kita tekan OK. Okay, so korang tunggu je sampai dia mengaum lagi sekali. Dah. Okay, adaptation was complete successful. Drive finish, yang reverse pun finish. Dah, letak dekat N balik. Okay, gear depan dengan gear belakang dah finish. Dah, macam ni je lah. Lepas tu kalau korang tengok dia punya lambang durian tu pun dah tak menyala lah. Yang tadi menyala kan, first tadi. Sekarang ni pun dah settle lah. Lepas tu kita read clutch adaptation. Kita try tengok. No error, finish. Dah, itu saja. Settle. Alright, so lepas korang buat clutch adaptation, percayalah gear korang mesti akan rasa lebih smooth. Sebab CVT ni, gearbox korang dia akan tersentak tau. Kalau korang tanya pengguna Proton yang CVT, ataupun tak kisahlah apa-apa brand kereta CVT, dia mesti akan tersentak punya, dia akan jerking punya. Lagi-lagi kita nak start dekat traffic light tu kan. So kalau korang buat adaptation ni, dia akan rasa lebih smooth je. So dengan secara tak langsung, gearbox korang pun dia akan tahan dengan lebih lama. So sebenarnya scan tu ni banyak lagi lah dia boleh buat. Cuma ini salah satu contoh demo yang saya tunjukkan. Jadi kalau korang tengah cari scan tool budget, banyak function, free update, senang nak pakai, maybe korang boleh consider ambil model ni, F-Car CW760. Okay, siapa nak nanti link saya letak kat bawah. Okeylah, saya harap video ni bermanfaat. Kita jumpa lagi next time.